Hari jadi saya nak dah dekat, tapi tak ada siapa pun yang nak peduli. Kan? Alah, saya baru ingat esok hari jadi dia. Kata saya bincang dengan Cik Farid dulu lah sekarang. Hello cikgu. Cikgu, saya ada cadangan. Macam ni saya bercadang saya nak buat sambutan hari lahir untuk seorang murid ni, nama dia Abiraj. Sebab bila saya cek dalam rekod tarikh lahir dia esok, dan saya bercadang untuk buat sambutan hari lahir juga untuk murid-murid lain. Cikgu setuju tak? Okey, baik cikgu. Okey, terima kasih cikgu. Nanti kita akan sediakanlah apa yang patut cikgu. Okey, baik cikgu. Terima kasih. Baiklah, selamat petang murid-murid. Baiklah, cikgu ada pengumuman sikit. Memadamkan esok adalah sambutan hari jadi Abiraj. Jadi cikgu nak minta bantuan dari semua, boleh? Boleh, okey. Berkunci ni. Selamat hari jadi Abiraj. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Abiraj. Happy birthday to you. Terima kasih kawan-kawan. Saya ingat tak ada orang yang kisah kepada birthday saya. Selamat hari lahir kepada kawan-kawan yang menyambut hari jadi pada bulan ini dan bulan yang lepas. Semoga semua sihat. Ya, semua orang happy selalu. Selamat hari lahir kepada semua murid-murid yang menyambut hari lahir bagi bulan ini dan bulan-bulan sebelum ini. Cikgu mengucapkan biarkan semua dalam keadaan yang baik dan happy-happy selalu dan gembira selalu bersama kawan-kawan dan rakan-rakan tersayang. Terima kasih semua, selamat hari jadi.